Hai guys, siapa yang dekat sini yang masih lagi belum ada dengan kita orang punya BBQ set. Okey, jom Wani nak tunjuk untuk BBQ set daripada Utan King. Okey, kalau korang beli BBQ set daripada Utan King, you guys akan dapat sekali dengan dia punya storage bag tau. So, jom Wani nak tengok dalam BBQ set ni korang dapat apa je. First, yang pertama, kalau korang beli, korang akan dapat dia punya handle. Yang kedua, awak akan dapat dia punya charcoal net. Yang ketiga, awak akan dapat dia punya grill net. Yang keempat, korang akan dapat dia punya plate. Yang kelima, korang akan dapat furnace plate. So, yang terakhir, korang akan dapat dia punya stand tau. So, kalau korang tak tahu cara pemasangan, jom nak tunjuk cara pemasangan untuk kita orang punya BBQ set. Okay, first yang pertama, korang buka sahaja dia punya stand. Kemudian, korang bubur sahaja furnace plate ni, yang ni untuk dia punya laluan angin tau. Kemudian, korang letak dia punya plate. Untuk bahagian plate ni, korang kena letak sedikit air tau supaya dia punya arang tak melekat. Dan kemudian, awak kena letak charcoal net. Lepas dah letak charcoal net, korang letak sahaja arang. Kemudian, bila korang dah letak arang, korang letak sahaja dia punya grill net. Dan yang terakhir sekali, korang dapat sekali dia punya pengetuk. So, dah siap cara pemasangan untuk kita orang punya BBQ set tau. Jangan risau, BBQ set kita ni, kalau awak nak pergi buat outdoor ke, nak pergi buat aktiviti mana-mana, korang boleh guna tau. So, korang nak masak ikan bakar ke, ayam bakar ke, korang boleh guna untuk kita orang punya BBQ set. Sebab apa? Kalau korang nak bawa pun, dia senang sebab dia jenis hand carry. So, kalau siapa yang berminat untuk kita orang punya BBQ set, terus dapatkan serta dekat beg kuning dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye!